Assalamualaikum guys, welcome to my channel. Hari ni kita buat coklat badam cincang yang paling mudah, sangat-sangat yang mewah ni. So jom, jangan lupa subscribe dulu, share, like, komen dan tekan lonceng bagi tak ketinggalan semua video guys. So jom kita buat kuih ni. Mula-mula kita letak butter. Butter ni saya letak 227 gram. Okey, sebab banyak butter yang tak genap, saya cuba ambil yang butter 227 gram ni. Tapi kalau korang pakai 250 gram boleh. Nanti saya akan bagi tahu sukatan untuk 250 gram. Tapi ni follow je untuk 250 gram. Nanti saya kata kurangkan 250 gram. Kurangkan. Dia cuma kurangkan tepung gandum je. Kita masukkan telur kuning 1 biji. Sukatan yang lain semua sama. Masukkan vanila 1 sudu makan. Gula pasir yang saya kisar halus ni, saya ayatkan takut ada ketulan. Nak pakai gula asin pun boleh. So kacau dia sampai dia rata saja, tak perlu sampai kembang. Sukatan untuk butter 250 gram, just follow ni je. Kita semua kat pada tepung gandum. Ni korang follow je. Tapi untuk yang saya buat ni 227 gram. So kita gaulkan sampai sebati saja. Dan kita masukkan tepung jagung 1/2 cawan. Gaulkan hingga sebati juga. Saya masukkan serbuk rangup. Korang boleh cari dekat kedai kek. Korang cakap nak serbuk rangup untuk biskut raya. Nanti dia akan bagi korang macam ni, Implex. Tapi kalau korang tak nak letak benda ni, tak ada masalah. Dia cuma rangupkan je untuk kekal lama kerangupan. Tak ada, boleh skip benda tu, tak ada masalah. Dia tetap rangup juga. Cuma dia tak lebih crunchy dan tahan lama. Ni kalau korang tak letak benda tu, just boleh 6 bulan boleh tahan. Kalau yang tu lamalah sikit macam tu. Boleh skip je benda tu kalau tak ada. Okay, so ni saya masukkan tepung gandum 1 cawan dulu. And then saya masukkan perasa coklat dan pewarna coklat. Kalau korang pakai perasa dan pewarna coklat, korang kena pakai letak strong sikit untuk nampak lebih gelap. Okay, bagi saya pakai pewarna dan perasa ni lagi bagus daripada serbuk. Sebab serbuk koko mahal sekarang. So korang pakai pewarna coklat dan perasa dia, lagi better. Korang pakai yang dark coklat ni lah. So masukkan lagi 1 cawan tepung gandum. Gaulkan sampai sebati juga. Okey, saya nak guna tangan. So ni kita akan masuk last tepung 1/2 cawan tepung gandum. Total saya masukkan adalah 2 cawan dan lagi 1/2 cawan untuk sukatan butter 227 gram. Kalau korang pakai butter 250 gram, korang letak lagi 1 cawan. Total dia 3 cawan untuk butter 250 gram. So ni korang gaulkan dia sampai jadi dough. Tak perlu tambah lagi tepung untuk sukatan ni. Okey, so kita letak tepi. Bila dah jadi dough, dan kita setupkan barang-barang ni, badam cincang yang dah siap dekat kedai kek. Dan kita ambil telur putih tadi. Kita hasilkan telur kuning kan, kita ambil telur putih saja. Okey, so kita bolehlah siap adunan. Pakai sukatan sudu metrik untuk sukatan yang samalah. So ni saya buat acuan dia saya buat sendiri. Kalau korang beli kedai kek, korang minta ring untuk buat kuih ni, dia akan bagi ring. So dia ada macam besi untuk cocok tengah dia. Yang ni saya pakai manual, buat sendiri je. Okay.
Saya buat sendiri je. Dan korang kena main dengan tepung. Okay. Untuk tolak dia ni, main dengan tepung. Buat bulat. Salutkan dengan telur putih tu. Dan kita gelitkan dengan badam cincang kita tu. Okay. Korang suka cincang, badam cincang tu padu, korang letak padu-padu. Gelitkan padu-padu. Okay. So nak dapat tak ni? Macam ni. Okay, so kita main dengan tepung. Buat bulat, gaulkan dekat telur putih tu dan kita salutkan dengan badam. Dan kita cucukkan buat lubang macam ni. Okay. Kena padat-padat je. Kalau tak padat, dia tak akan jadi terurung macam ni. Dia akan jadi kembang. Dia akan jadi kembang kalau tak padat. Okay, so ni dia. Sini. Jadi kita panaskan oven. Panaskanlah dalam 5 ke 10 minit macam tu. Kalau better, korang buat bulat-bulat dulu. Semua tinggal ambil bulat macam ni. Gaulkan dengan telur putih macam ni. And letak badam. Main dengan tepung. Letak permukaan untuk kita linggitkan dengan tepung. Okay, macam ni. Okay. Tolak dia. Kalau pakai besi lagi bagus. Dia jual macam besi bulat untuk cucuk ni. Tapi tak apa, kita pakai yang ada je kat rumah. Gitu. Sini hasilnya. Nampak tak? Ada lubang tu letak coklat. Okay, so dah panas oven. Kita masukkan ni dengan suhu 150 darjah Celsius. 150 darjah Celsius selama 10 minit macam tu lah. 10 ke 15 minit. Bakar sekejap. Kita bakar dia sekejap. Okay. So saya bakar dia dalam 15 minit. Coklat coin. Saya panaskan air dan saya tutup air tu. Panas tu saya rendamkan dia. Okey, jangan masak dengan plastik. Nanti korang punya plastik tu cair. So kena panaskan air dan letak coklat korang. Ini kita buat coklat putih dia sikit untuk hiasan. Untuk nampak lebih menarik. Saya pakai coklat bar je. Sikit je macam ni. Tak perlu campur apa. So coklat ni dah cair. Kita tepikan bagi dia sejuk supaya nak pegang panas. Dan kita masuk coklat putih pula. Okey, dah cair. So kita tunggu sejuk. Nak pegang dia panas ni. Okey, kalau korang punya ni mengeras, korang letak kat atas oven. Nanti dia cair balik. Okey. Tak payah letak dalam air panas lagi. Just letak dekat atas oven je. Dan kita terapkan dah 15 minit macam tu. Saya masukkan coklat. Ikut korang nak letak padu mana coklat korang, penuh mana. Saya tak penuh sangat. Cukup syarat ada coklat kat atas tu je. Begitu. Okay, so kita bakar balik 5 minit saja. Untuk kita keraskan coklat tu. Kalau korang nak buat hiasan terus pun boleh. Bakar dengan hiasan coklat putih tu. Tak ada masalah. So ni hasilnya. Oh, panas-panas. Okay. Sini guys. Kita bakar dia. So kita buat hiasan dia. Ambil coklat putih. Oh, panas coklat putih saya letak atas oven balik tadi. Dia mula mengeras. Sampai panas sekejap saya pakai sarung tangan. Kalau nak buat hiasan ni, kalau nak bakar sekali pun boleh, okey. Dia tak akan cair. 5 minit je kita bakar. Okey, so kita buatlah hiasan macam ni. Nampak sikit kemewahan. Kemewahan kita punya biskut raya ni. Kita
Okay guys, kita tinggal dia sejuk sekejap dan bolehlah masuk dalam balang korang. Okay. Kalau tanya saya, korang just buat hiasan ni nak bakar terus dengan coklat tadi. Dan korang piping coklat tadi dan kita letak coklat putih, dah bakar 5 minit saja. Boleh saja. Okay, so ni hasilnya dah sejuk. Bolehlah masuk dalam balang korang. Ni hasilnya. Selamat mencuba guys. Kita jumpa next video. Assalamualaikum. Bye guys.